Pertama sekali, yang dipertua saya ingin ucapkan kepada adik-adik kita, dalam apa pun keputusan yang adik-adik dapat, tak kira keputusan yang dapat itu merupakan keputusan yang cemerlang, sederhana ataupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan, saya tetap nak ucapkan tahniah. Sebab apa? Kerana adik-adik telah pun berjaya menghabiskan satu fasa penting di dalam kehidupan. Saya nak adik-adik faham satu perkara. Hari ini bukan penamat, ia merupakan satu permulaan. Setiap tahun lebih kurang 400,000 pelajar mengambil SPM, tetapi yang dapat straight A mungkin hanya sekitar 3 hingga 5% sahaja. Maksudnya majoriti daripada kita yang sebenarnya berada dalam kategori golongan biasa-biasa, dan itu merupakan satu perkara yang normal. Cuma masalahnya yang dipertua, sistem hari ini selalu buat kita rasa kalau tak cemerlang kita gagal. Dan realiti, dunia sebenar tak hanya nilai keputusan atas kertas. Dunia nilai kemampuan, nilai sikap, nilai apa yang adik-adik buat dan boleh sumbangkan semasa belajar sehinggalah selepas habis belajar. Yang dipertua, zaman sekarang tak sama seperti mana zaman dahulu. Dunia hari ini jauh lebih mencabar. Kita berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi, konflik global, kos sara hidup, yang sebenarnya semua itu makin meningkat dan persaingan semakin sengit. Dulu mungkin cukuplah hanya dengan adanya SPM ataupun diploma kita boleh dapat kerja stabil. Tapi hari ini yang ada degree pun belum tentu lagi. So itu saya nak pesan kepada adik-adik, kalau ada peluang, sambung belajar. Ia bukannya satu perkara yang kita boleh pilih, tetapi ia merupakan satu keperluan. Bukan maksud saya semua kena ambil laluan akademik semata-mata. Adik-adik boleh terus belajar dan mesti terus belajar dalam keadaan yang pelbagai zaman sekarang ni, di universiti, TVET, bidang profesional dan seumpama dengannya. Ilmu hari ini bukan lagi pilihan tambahan. Ilmu adalah senjata untuk kita survive. Dan satu lagi perkara penting, jangan hanya bergantung pada satu skill. Kita kena ada beberapa set skill. Kerana dunia hari ini bergerak dengan begitu cepat. Teknologi berubah, industri berubah, semua berubah belaka. Jadi keperluan pun sebenarnya berubah. Kalau adik-adik hanya ada satu saja kelebihan, adik-adik akan mudah ketinggalan. Sebab itu adik-adik kena bina pelbagai kemahiran ataupun pelbagai set skill itu tadi. Contohnya, belajarlah komunikasi, belajarlah teknologi, belajar cara fikir dan cara menyelesaikan masalah, belajar untuk jadi manusia yang boleh adapt. Kerana secara realitinya, siapa yang tak boleh nak adapt, dia akan jauh tertinggal. Sebab belajar ni bukan sekadar untuk lulus peperiksaan. Cemerlang dalam peperiksaan tu satu bonus lah. Dan bukan hanya sekadar itu, kita belajar dan bukan hanya sekadar untuk dapatkan sijil. Sebab kita ni hakikatnya belajar untuk bina kehidupan. Saya nak adik-adik semua kerja yang terbaik, gaji yang terbaik, kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan adik-adik ini. Dan yang lebih penting daripada itu, saya nak juga adik-adik berguna dengan kerjaya yang ada itu untuk ubah keadaan negara. Itu yang penting. Sebab hari ini kita semua tahulah negara kita ni sedang berdepan dengan pelbagai masalah. Masalah ekonomi, sosial, nilai masyarakat. Jadi perubahan-perubahan itu tidak akan datang daripada orang lain, melainkan diri kita sendiri dan juga generasi yang akan datang. Sebab itu saya tak nak adik-adik sekadar hidup biasa-biasa. Saya nak adik-adik jadi generasi yang berfikir, yang ada prinsip, yang tahu arah hidup. Jadi yang dipertua, pesanan kepada adik-adik yang berjaya pada hari ini, tahniah. Tetapi jangan kita rasa selesa dalam comfort zone yang lama, sebab perjalanan dalam kehidupan kita ini masih lagi panjang. Jadi kepada adik-adik yang rasa pula keputusan hari ini tidak memuaskan, jangan putus asa juga. Sebab SPM bukan penentu kehidupan. Apa yang menentu hidup adik-adik adalah selepas itu. Jadi akhir sekali saya nak tinggalkan satu pesanan. Kalau adik-adik tidak merancang masa depan adik-adik sendiri pada hari ini, dunia yang akan tentukan masa depan adik-adik esok. Dan apabila itu berlaku, adik-adik mungkin tidak lagi akan ada banyak pilihan ketika itu. Jadi bermula pada hari ini, fikir betul-betul arah hidup adik-adik. Bina diri, tambah ilmu, kuatkan prinsip, kuatkan jati diri, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi cukup sekadar itu yang dipertua. Tahniah sekali lagi saya ucapkan, dan
selamat melangkah ke fasa yang seterusnya. Terima kasih Ketua saya menyampaikan dan mengusulkan.